Itu Nabi hipong tentera Islam kita di Masjid Nabawi. Mula-mula apabila hipong dapat 1000. Tengah jalan, apabila sampai di satu buah masjid namanya Masjid Ajimatul Syaitan, Nabi nampak ramai juga orang Yahudi masuk perang dengan tentera Islam kita. Nabi katanya, biar bukit Islam, Nabi tak izin masuk perang dengan kita. Malaikat pun nak masuk Islam. Orang Yahudi tak nak masuk Islam. Balik. Tengah-tengah tu juga orang musyrik, orang munafik. Orang kafir, orang faham. Lepas ni katanya kita maya dengan Rasulullah. Tapi dah habis semua, orang teratur pada Rasulullah. Dia kata, orang bilang, kita tentera kita sikit je. Allah orang ni mati. Kalau itu serang kelak dia. Kelak tinggal 300. Tinggal 700 orang. 1000 orang. Kelak 300. Apa? Siapa sini? Nabi SAW perintah kepada Abdullah bin Zubair, sahabat kita, namanya Abdullah bin Zubair, untuk jadi warna pengamanan atas bukit ni. Dan Rasulullah kita pesan kepada Abdullah bin Zubair, fa in ra'aitumuni qad hasul fala tasud. Sekiranya mu atas bukit ni nampak aku di bawah ni, di kawasan masjid ni, kena bunuh. Kena apa, jangan turun mari turun. Rasulullah pesan benar-benar kepada Abdullah bin Zubair dan pemanah kita 50. Jangan turun, jangan turun. Walaupun mayat aku dibangkit oleh burung pun jangan turun. Alhamdulillah. Untuk sunrise impi mula-mula ni, kafir musyrikin nampak orang. Bukit tu nampak orang. Dia nampak bukit tu ada kawan pokok kumpul. Kafir musyrikin di sebelah tu. Tentera Islam kita di sini. Masuk sebab tentera Islam kita. Mari masuk. Tapi dia katanya, awak mana kita 50 orang tu boleh attack. Sama kita sudah lepas mana. Kafir musyrikin mati ramai. Dia tak boleh nak buat apa, nak masuk tak boleh. Awak mana kita ragah ni. Panah. Sampai dia tak boleh nak buat apa, mati pun ramai. Sebab itulah dia tinggal harta dia. Lepas lah nak lari, takut. Tak lawa dah. Tu dia tinggal harta banyak ah. Tinggal beras, tinggal tamar, tinggal kuda, tinggal pedal, tinggal hok. Cukup dia tinggal. Ke bawah. Sahabat kita yang lebih lagi tu di bawah ni. Apabila nampak dia tinggal banyak, dengar gimik harta tu. Nak ke barai tu, lepas barai banyak. Tak? Kafir tu dah lari tu. Tak lawa dah. Sahabat kita gimik barai amai. Sehingga 40 orang hok dok ke Bukit Uhud. Bukit Pemanah ni. Ya sebenarnya 50 orang. 40 orang turun. Turun daripada Bukit Pemanah ni. Tinggal 10. Tak dengar pesan Rasulullah mula-mula. Nabi katanya jangan turun. 40 orang tu turun. Untuk nak ambil harta tu juga. Abdullah bin Zubair Hunay katanya jangan turun. Nabi tak bagi kita turun. Kenal ni kita tak turun. Perang menang dah riwayat. Rugi tak turun. Awak ya turun. Apabila turun ni, Khalid bin Walid masa tu dia tak mari segera lagi. Tahun mula-mula tu sebab Khalid yang gini juga dalam perang. Khalid bin Walid dengan Rasulullah ni kalau di segi perang panas. Nabi kita ni dia tersak dia panas. Mari duduk sini ni, kalau orang kafir mari berjuta-juta punya nak mari nak masuk di belakang tak boleh sebab Bukit Uhud dah. Nampak tak? Nak mari di depan awak mana ni? Nabi kata pesan benar-benar awak mana. Nampak tak? Jangan turun pada Bukit Uhud. Bukit Pemanah. Ni panah lah, duduk situ lah. Orang kafir tak boleh buat apa dah. Sini tentera Islam kita ada Hamzah Rasulullah, pakcik Nabi kita. Ada Abu Dujana, ada Hamzah lah. Awak hebat-hebat saja ni. Awak panah pergi berdaya, awak kondak. Tak ada rasa dah benar dah. Panggil dia tesak Rasulullah kiri. Belah belakang tak boleh masuk dah wayang. Bukit Uhud. Apabila 40 orang turun daripada Bukit Pemanah ni, Khalid bin Walid dia nampak turun, dia ambil tentera kuda dia. Awak panah, awak tumbak apa semua mari. Pusing Bukit Ahli Bukit tu. Apabila pusing, lepak muka dengan Rasulullah sini. Macam nak. Tentera Islam kita ada di kawasan. 10 orang ada atas Bukit Pemanah ni semua mati. Bukit Pemanah ni orang kafir musyrikin sama milik boleh dah. Crown boleh. Oh ya semua crown Bukit Pemanah tu. Jadi sebelah kiri, sebelah kanan kafir musyrikin. Selain kita di sini nak buat apa? Bukit Uhud. Orang panggil tu keluarga kafir musyrikin kan. Masa tu Mus'ab bin Umair kita dah pergi banjir Islam, pergi bendera Islam. Bendera ni penting ambil dulu. Apabila bendera jatuh tanah kata Allah apa Mus'ab bin Umair dia sanggup nak pergi bendera. Ibnu Umayyah.
orang kafir yang namanya Ubin bin Umayyah, dia mari tebah kan. Behar nak tebah dah. Mari ke apa kuat. Tak. Ambil dia kanan, putus angin. Putus angin semua weh. Bukan blok sebelah kiri. Tebah blok. Kerak pula oleh Ibn Umayyah, putus blok sebelah kiri. Mus'ab bin Umair pergi hak lebih lagi tu. Amai dah. Bila pergi hak lebih tu tak boleh nak tahan. Dia kikir dia peluk Mus'ab bin Umair. Mati Mus'ab bin Umair. Tetapi nak tengok kasih sayang dia kepada agama Islam. Sanggup nak rela ke diri dia. Mus'ab bin Umair seorang kaya yang ada di kota Mekah. Harta dia banyak. Apabila dia sama dengan Rasulullah masuk Islam, dia tinggal di kota. Mak dengan ayah dia nak tinggal dia. Dia ada satu benda yang baju dia lagi. Apabila sama Rasulullah SAW, dia mati di medan Uhud. Darah banyak dia. Putus tangan dia. Tetapi bendera itu tak jatuh lagi, ayah-ayah ibu yang dikasih Islam. Bendera tak jatuh lagi. Saat duduk pergi itu, tapi matilah dia. Rasulullah perintah kepada Ali bin Abi Talib untuk ganti ambil bendera itu. Tak boleh jatuh. Tak jam. Ali bin Abi Talib ambil bendera itu. Lepas tu